Kak Sherry? Ya, Najwa. Saya dengar-dengar Cikgu Zainul nak bersara saya kan cikgu baru kat sini, jadi saya tak tahu sangat lah Cikgu Zainul ni macam mana orangnya. Kak Non tu kan legend kat sekolah ni. Dia memang dedikasi. Tahu tak petak 100 tu, dia yang kenalkan kat sekolah ni. Ramai murid dah hafal sifir sebab kaedah yang diperkenalkan tu. Betul tak, Yus? Betul tu Kak Sherry. Kak Non ni sebenarnya sangat hebat. Dulu dia pernah masuk pertandingan inovasi dan sampai ke peringkat negeri. Sampai negeri? Ya, hebat kan? Kalau saya nak pergi negeri, saya mampu ke? Dan satu lagi, Kak Nun ni, dia seorang yang kemas. Kalau kita tengok penampilan dia, saya suka tengok karakter dia dan juga cara pemakaian dia. Dan kadang-kadang murid-murid ni jadikan dia idola. Okey, sebab tu ramai murid ni, kan Yus ingat tak Yus, yang dia selalu suka berbatik kan? Betul sebab tu murid suka dia. Daripada cerita yang saya dengar daripada cikgu-cikgu dekat sini tentang Cikgu Zainul, bukan murid je yang nak jadikan Cikgu Zainul idola. Saya pun kalau boleh nak jadikan Cikgu Zainul idola juga. Patutlah saya masuk jadi guru, saya nampak cikgu-cikgu yang lain semua macam sedih je sebab Cikgu Zainul nak bersara dah kan. Mesti susah nak jumpa cikgu macam tu. Oh, awak nak tahu, Kak Nur ni dia bukan jenis yang datang sekolah, balik. Tak ada. Dia sayang dengan budak-budak. Dia selalu kongsi ilmu dengan cikgu, terutama yang dalam panitia matematik. Agak banyak tu hutang budi dengan dia. Sebab dia cikgu matematik kan. Kadang-kadang Kak Yu rasa dia tu macam lebih muda daripada kita. Sebab dia memang bertenaga. Kalau bentuk kerja projek yang dia laksanakan memang akan berjaga. Betul lah. Rasa macam kehilangan sangat. Satu hari nanti kalau dia tak ada, kita akan rindu suasana yang dia ada. Betul. Tak boleh jadi ni. Kita kena buat sesuatu untuk Cikgu Zainul. Kita tak boleh biar dia pergi macam tu je. Betul tu Najwa. Akak rasa kita kena buat satu majlis perpisahan untuk Kak Non. Akak rasa dia dah berkhidmat selama 34 tahun kat sekolah ni. Jadi kita akan buat satu majlis yang menjadi kenangan manis, memori manis untuk dia. Setuju tu Sherry. Nanti saya tanya cikgu-cikgu lain. Kalau dia orang ada idea lain ke macam mana nak sambut persaraan Kak Non, kita bincang nanti sama-sama. Kita nak pastikan yang nanti bila kita buat majlis tu, Kak Non rasa kita menghargai dia. Oh, boleh juga. Nanti kalau ada apa-apa idea untuk majlis persaraan Cikgu Zainul, bolehlah kita bincang sama-sama ke nanti bagi saya balik Saya pun ada kelas ni. Alah, akak pun ada kelas juga lah. saya ada kelas tarian. Kanan, bayar kanan. Nama yang diberi ialah Siti Zainul binti Haji Muhammad Nur. Saya lahir pada 10 hari bulan April tahun 1967 di sebuah perkampungan di Muar Johor. Nama ayah saya ialah Muhammad Nur bin Sudirman dan nama ibu saya ialah Rugayah binti Ihsan. Saya mempunyai 14 orang adik-beradik dan saya merupakan anak yang kelima. Saya memulakan sekolah kebangsaan saya di Sekolah Kebangsaan Parit Pinang Seribu sehingga darjah 6. Kemudian saya meneruskan persekolahan menengah saya di Sekolah Menengah Tengku Mahkota di Parit Raja Muar. Saya meneruskan ke tingkatan 6 di Sekolah Menengah Sultan Abu Bakar Muar. Saya melanjutkan pelajaran di bidang perguruan di Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim, Johor Bahru. Saya telah berkahwin pada tahun 1991 dan saya mempunyai 6 orang anak. Seorang daripada anak saya telah berkahwin dan maksudnya saya ada seorang menantu lah. Okey, anak saya terdiri daripada 4 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Semua telah bekerja kecuali seorang saja yang bongsu iaitu masih menunggu SPM pada tahun ini. Saya mula berkhidmat sebagai seorang pendidik pada 1 hari bulan 1 tahun 1989 di Sekolah Rendah Kebangsaan Kulai 2 di Johor. Selama 3 tahun saya mengajar di sana. Saya mohon pindah ke Selangor setelah saya mendirikan rumah tangga. Saya diterima bertugas di sekolah ini pada 1 hari bulan 12 1991 sehinggalah sekarang tarikh akhir saya berada di sini kerana saya akan bersara. Saya di sini dah ada selama 33 tahun dan keseluruhan saya berkhidmat sebagai guru lebih kurang 36 tahun. Okey, itu banyak rahsia tu. Sebenarnya memang banyak sangat kenangan, memang banyaklah, tapi kalau nak cerita satu-satu tu macam mustahil kot. Tapi yang saya boleh kongsikan,
yang saya tak nak berpindah ke sekolah lain sehinggalah saya pencen dekat sini ialah saya rasa macam kawan-kawan tu seperti keluarga. Saya berkawan dengan semua guru, sama ada dia muda ke, dia baru sampai ke, dia guru lama ke, seluruh masyarakat sekolah sini, warga sekolah, saya rasa memang mereka tak ada asingkan awak guru baru ke, awak lama ke, semua kami boleh berkawan. Guru-guru di sini saya nampak memang sangat bekerjasama, sangat kreatif. Saya memang suka memang berada di sekolah sini dan memang daripada dulu pun saya tak nak tinggalkan sekolah sini kecuali lah umur saya tak panjang ataupun memang saya sampai ke saya bersara. Saya tak berselindung. Sekarang saya paling lama dekat sini dan saya dah melalui pelbagai generasi. Keakraban antara kita macam tak ada batas. Bukan tak ada batas pergaulan tu tidaklah, tapi kami sama je. Tak ada macam klik-klik ke apa, tak ada. Kalau orang tanya pun kenapa stay kat situ, saya kata memang sekolah sini memang best. Guru-gurunya best walaupun dia baru ke dia lama, macam itulah. Masuk. Last. Dapat. Nice. Menang tu. Ini memang last game kita lah. Rasa memang. Arif. Sihat. Kau nak tahu something tak? Mak aku dah nak pencen 2 bulan depan. Macam tak percaya kan? Weh, sumpah lah. Aku rasa kan, kita baru je tu belajar dengan cikgu tu semalam. Semalam pun, aku rasa macam kita baru je belajar petak 100 tu. Aku pun rasa sebab kita kan batch last yang ambil UPSR. Kalau bukan sebab bimbingan dia, ke manalah kita? Tu. Aku ingat lagi masa aku lemah matematik dulu, dia lah yang banyak ajar aku sampai aku dapat A dalam PSR. Lepas tu kita belajar CV 7. Tapi CV 7 tak hafal, aku kena marah dengan cikgu. Tapi cikgu marah-marah pun cikgu saya kita. Cikgu Zainal ajar aku dari A sampai ke Z. Lagi aku tak boleh nak bercakap ke depan sampai aku berani nak cakap ke depan. Aku tak berani nak buat latihan kat whiteboard. Tapi cikgu bimbing aku sampai berani. Setiap kali cikgu ajar je aku, cikgu saya. Aku rasa kan cikgu Zainal macam malaikat. Aku sayang cikgu saya sangat. Sebab cikgu lah aku rasa aku boleh berdiri sampai sekarang. Betul. Cikgu bukan sekadar ajar kita akademik, tapi dia juga ajar kita nilai. Dia ajar kita usaha, disiplin. Tapi yang paling penting, jangan give up. Kita kena buat something ni untuk dia. Takkan nak biarkan dia bersara macam tu je. Takkan tak nak cipta kenangan indah dengan dia. Aku setuju. Aku rasa kan, Amir, kau mesti ada idea kan? Sini, aku tahu. Yes. Assalamualaikum cikgu. Kami dari batch tahun 6 2019 ingin mengucapkan selamat bersara cikgu. Semoga cikgu diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Kami harap cikgu lebih bahagia di samping keluarga cikgu. Terima kasih kepada cikgu kerana telah mencurahkan segala ilmu yang cikgu ada kepada kami sepanjang kami belajar dengan cikgu. Kami takkan lupa jasa cikgu sampai bila-bila. Terima kasih cikgu. 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 Kami sayang cikgu. Kami Barisan Pentadbir mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Siti Zainun. Assalamualaikum Cikgu Siti Zainun. Saya mengucapkan selamat bersara pada cikgu. Saya doakan cikgu sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga, mendapat rahmat Allah SWT dan seterusnya berbahagialah ya selepas bersara nanti. Selamat bersara. Kami mengucapkan selamat bersara Kak Non. Tuai padi antara masak, Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Kami sayang Kak Non. Hai Kak Non. Selamat bersara. Selamat menikmati hari-hari yang mendatang dengan bahagia. Kami sayang Kak Non. Bye. Kami warga prasekolah mengucapkan selamat bersara Cikgu Zainun. Assalamualaikum Kak Non. Selamat bersara. Semoga persaraan ini membawa kebahagiaan dan kenangan pada Kak Non. Cikgu. Assalamualaikum Kak Non. Selamat bersara dan semoga bahagia bersama keluarga di hari
persaraan. Hai. Assalamualaikum. Kami wakil daripada AKP Pejabat mengucapkan selamat bersara kepada Puan Siti Zainun. Semoga sentiasa sihat selalu dan bergembira bersama keluarga tercinta. Selamat bersara Kak Non. Assalamualaikum Kak Non. Saya doakan agar Kak Non sentiasa dirahmati Allah serta berjaya dunia akhirat, dan saya ingin mengucapkan selamat bersara. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukku, dan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Kami, tim Year 6 Crew ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Siti Zainun. Ya, saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Siti Zainun binti Haji Muhammad Noor. Sesungguhnya kehilangan Puan Siti Zainun akan amat dirasai pada kami semua di tahun 6. Semoga dengan persaraan ini Puan Siti Zainun akan terus sihat dan berbahagia bersama keluarga tersayang. Sampai jumpa lagi. Salam ingatan ikhlas dari kami semua dan juga saya, Sir Muhammad Firdaus Abdul Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Non. Selamat bersara untuk Kak Non. Semoga selepas ini Kak Non lebih bahagia bersama keluarga tercinta dalam rahmat dan redha Allah dunia dan akhirat. Untuk Kak Non, kenang daku dalam doamu. Bye. Assalamualaikum diucapkan kepada Kak Non. Selamat bersara, selamat menempuh alam YB dan selamat berbahagia bersama ahli keluarga. Sayang Kak Non. Kami dari Panitia Matematik mengucapkan selamat bersara Kak Non. Semoga sentiasa ceria dan sihat selalu bersama keluarga tercinta. Baik, kepada adik-adik yang akan saya tinggalkan di sini, saya berharap semoga cikgu terus berkhidmat sebagai seorang guru yang mempunyai jiwa seorang pendidik. Okey, sentiasa bekerjasama, kekalkan keakraban, kekalkan momentum cikgu yang ada sekarang untuk memajukan sekolah ini dan mencapai kejayaan yang cemerlanglah untuk sekolah ini. Okey. Saya Cikgu Zainun. Terima kasih Cikgu. Selamat bersara Cikgu Zainun.